Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pangsa membaca, pangsa percaya. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Muhammad Ryan Akil bin Muhammad Farhan, berusia 12 tahun. Bercita-cita untuk menjadi seorang angkasawan yang berjaya suatu hari nanti. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Bukit Gambir yang terletak di Geleguru, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 1017. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca pelbagai bahan bacaan. Di sini, saya amat teruja untuk berkongsi sebuah buku motivasi yang telah saya baca, berjudul Nak ke Tak Nak. Buku Nak ke Tak Nak hasil pena daripada seorang yang tidak asing lagi dalam dunia motivasi, iaitu Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Hajj. Buku terbitan karya Bistari Sendirian Berhad ini diterbitkan pada tahun 2004. Buku ini setebal 320 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 17 bahagian. Pembaca boleh mendapatkan buku ini dengan harga RM10 untuk di Semenanjung dan RM13 untuk di Sabah dan Sarawak. Apa tunggu lagi? Ayo bersama saya kita mengamati buku ini dengan lebih terperinci. Buku karya Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Hajj adalah sebuah buku motivasi yang syarat dengan inspirasi, menyuluh jalan bagi mereka yang ingin berubah dan mencapai kejayaan dalam kehidupan. Buku ini memiliki daya tarikannya yang tersendiri kerana menyampaikan mesej yang jelas dan berkesan. Penulis buku ini menekankan konsep kalau hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, yang membawa makna mendalam bahawa pentingnya kesungguhan dalam mencapai impian. Jika dikupas dengan lebih meluas, terdapat beberapa indikator yang menjadikan buku motivasi ini pilihan pembaca. Antaranya, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi berkesan, menjadikan buku ini sesuai untuk semua golongan. Penyampaiannya tidak bersifat terlalu akademik, tetapi lebih kepada perbualan santai, seolah-olah penulis sedang berbicara dengan pembaca secara langsung. Inilah yang menjadikan buku ini dekat di hati dan mudah meresap ke dalam jiwa. Beliau menggunakan analogi, perumpamaan dan kisah-kisah inspirasi menjadikan pembaca lebih mudah memahami mesej yang ingin disampaikan. Banyak contoh kisah-kisah kehidupan yang dimuatkan ke dalam buku ini menjadikannya lebih menarik. Buku ini mengajar kita supaya berfikir secara positif. Kejayaan tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari cara kita melihat diri sendiri. Seperti kata pepatah, orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah, manakala orang yang gagal melihat masalah dalam setiap peluang. Buku ini juga menyentuh satu hakikat yang penting, bahawa alasan tidak akan membawa kita ke mana-mana. Ramai yang gagal bukan sebab mereka tidak mampu, tetapi kerana mereka terlalu mencari banyak alasan. Saya tiada modal. Saya tiada masa. Saya takut gagal. Itulah antara contoh alasan yang sering digunakan. Dr. H.M. Tuah Iskandar Al-Hajj dengan tegas menyatakan bahawa selagi kita mencari alasan, kita akan terus berada di takuk lama. Cumanya, melalui pandangan saya sebagai seorang pembaca, mungkin terdapat sedikit kekurangan yang saya kira boleh dimurnikan lagi. Tiadanya penggunaan ilustrasi dan gambar-gambar yang menarik. Seharusnya grafik dan gambar-gambar yang menarik membolehkan pembaca lebih tertarik dan turut sama berada dalam kisah-kisah yang dikongsikan. Namun, tidak dapat saya nafikan bahawa mesej utama yang dibawa oleh buku ini
amat kuat dan akhirnya menutup segala kekurangan tersebut. Sesungguhnya buku ini telah disusun dengan baik, memimpin pembaca dari satu bab ke bab yang lain. Tuntasnya, nak ke tak nak, adalah sebuah buku yang wajib dibaca oleh sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan potensi diri dan mencapai kejayaan dalam kehidupan. Buku ini mengajar kita bahawa kejayaan tidak bergantung kepada nasib atau takdir semata-mata, tetapi pilihan yang kita buat setiap hari. Ingat, jika kita benar-benar ingin berjaya, kita harus bertindak dari sekarang. Nak ke tak nak, pilihan di tangan kita. Sekian, terima kasih.